So, I did a quick Google research tadi. So, macam mana kita tahu kes tertinggal anak dalam kereta sehingga menyebabkan kematian ni bukan first time happen. Kalau you cari dekat Google, memang 2-3 years back pun, tahun lepas pun ada kes macam ni juga. And I've wondered whether betul ke ada ibu bapa yang dituduh disebabkan tragedi ni. And saya tengok memang ada. Saya tak jumpa lagi laporan rasmi dekat database mahkamah. Kalau ada, saya share. Tapi memang betul, ibu bapa atau penjaga yang didapati cuai dan meninggalkan anak bersedia dalam kereta tanpa pengawasan boleh didenda sebanyak RM50,000 atau penjara sehingga 20 tahun. Dan PDRM mengeluarkan amaran keras itu sebagai peringatan khususnya kepada ibu bapa kerana mereka yang didapati bersalah melakukan perbuatan itu akan dikenakan tindakan tanpa kompromi. So, dia kata kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah satu kesalahan mengikut Seksyen 31, Subsection 1, Subsection A Akta Kanak-Kanak 2001. I don't know. I rasa dalam hal ni kan, saya baca comments, ada orang kata, oh mesti mak tu terkejar-kejar nak punch in, takut lambat, bila lambat nanti kena tindakan dengan HR. And to me, mungkin yelah, I am a majikan as well. Boleh je flexi morning untuk ibu-ibu yang berjaya. Tak ada isu pun. Yang penting semua orang ada peranan masing-masing lah untuk pastikan tak ada lagi tragedi menyayat hati macam ni berlaku sekali lagi. And when I say support, macam I cakap lah, support tu kena datang daripada pasangan suami isteri tu sendiri. Support tu kena datang daripada tempat asuhan ataupun tempat tadika, taska yang dihantar kanak-kanak tersebut. Dan support tu juga boleh datang daripada masyarakat. Tok Cakna bila tengok ada anak tertinggal dalam kereta seorang-seorang. Dan support itu boleh juga datang daripada majikan. Sebab I know memang renyah sikit nak implement benda ni, but kita kena fikirlah the better good is takkanlah berapa banyak kali lagi benda macam ni nak happen kan. Berat lah benda ni. Dia buat I rasa macam kesiannya mak dia tu.